Assalamualaikum, hai guys. Makan dulu sebelum tengok video aku. Gelap weh, gelap. Oh, gelap weh. Duduk petang-petang ni teringat Pantai Road. Pantai Road, teringat Pantai Road pula. Ada lagi ya Pantai Road? Ada lagi ya? No? Aku craving nak makan apa? Apa tengok sekejap lagi, no? Apa tengok sekejap lagi aku nak makan apa. Pelik-pelik tapi simple. Dan insya-Allah sur. Ni dia kita nak buat apa? Colek ke, rojak ke, garam belacan ke? Tak tahulah kan. Tapi garam kena ada, udang geragau, kacang tumbuk, gula, cabai Melaka. Lepas tu resipi ni otak udang kena ada. Toyu manis, kicap manis dengan sengkuang. Ni sengkuang ya hak lain punya. Aku dah proses siap besar sikit . Okey, cabai-cabai potong. Okey, kita toyu pun kita masuk dulu. Lepas tu kita masuk otak udang. Kena ada resipi ni, otak udang kena ada. Wajib ada. Lepas tu kita goy dia. Bagi serasi apa mau. Hampa tengok tengah duk kacau ni aku terliok weh. Lepas tu kita bubuh udang geragau. Agak-agak lah kan ikut hampa lah. Lepas tu kita masuk kacang tumbuk. Kita kacau dia bagi mesra. Rapat elok. Hampa tengok tu. Pekat tak pekat. Cayak tak cayak. Allah apa nak kata. Oh sempoi. Lepas tu kita serve lah. Kita taruh ku atas juga. Macam nasi kandang lah pula. Taruh ku atas. Lepas tu kita akan letak atas dia timun. Aku minta maaf makan depan hampa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok bubuh timun kan. Oh, udang geragau, cabai. Ini bagi siapa yang tak makan belacan kan. Boleh ha. Okey, sikit je. Alhamdulillah. Ponasur.